PGA Gempur Lombong dan Pangkalan Haram, 18 parti ditahan. Kota Baru, seramai 18 pendatang asing tanpa izin berjaya dicekup pasukan gerakan AM dalam operasi di dua lokasi berasingan di Rantau Panjang dan Kuala Krai pada Rabu. Daripada jumlah itu, warga negara Bangladesh dan Thailand merupakan parti yang paling ramai ditangkap iaitu masing-masing 7 orang, Nepal 3, Indonesia 1, serta seorang penduduk tempatan. Komander Bridge Tenggara, Datuk Nik Ros Azan Nik Abdul Hamid berkata, serbuan pertama dilakukan di Lombong Biji Besi di Kampung Pahi, Kuala Krai sekitar jam 1.30 petang. Hasil pemeriksaan di kawasan terbabit telah menemukan 11 parti daripada Bangladesh, Nepal dan Indonesia. Seorang daripada mereka tidak mempunyai permit kerja manakala 4 daripadanya permit sudah tamat dan selebihnya gagal menunjukkan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah, katanya kepada pemberita pada Amis. Menurut beliau, kesemua suspek ditahan bawah Seksyen 6, 1C, Akta Imigresen 1959/63 dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Krai untuk tindakan selanjutnya. Ujarnya, tangkapan kedua pada jam 3.50 petang, semasa rondaan oktaring wawasan seramai 4 lelaki warga negara Thailand ditahan kerana memasuki Malaysia melalui Pangkalan Haram Azizah di Rantau Panjang. Nik Ros Azan memberitahu, mereka ditahan bawah Seksyen 5, 2, serta 6, 1C, Akta Imigresen 1959/63 dan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan selanjutnya.